Selamat tinggal, wahai sahabatku. Terima kasih, segala kenangan tetap dalam ingatan. Andainya esok bertemu lagi, kan ku sambut dengan senyuman ini. Doaku titip agar kau bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua anak-anak murid cikgu Sekolah Kebangsaan Datuk Laksamana Raja Mahkota, khususnya kepada murid-murid tahun 6 yang akan meninggalkan sekolah ini dan menempuh alam persekolahan yang baru di sekolah menengah. Cikgu doakan semoga kamu semua dapat meneruskan proses pembelajaran sepanjang hayat ini, bermula pada tahun hadapan dengan penuh semangat dan penuh kegigihan untuk masa depan kamu. Okey, kepada semua murid tahun 6 yang Ustazah sayangi, yang Ustazah balun hari-hari, jadilah orang yang berguna, bawalah diri dengan baik di sekolah menengah sana dan jangan lupa cikgu-cikgu di Dalarama. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada murid-murid tahun 6 yang bakal meninggalkan alam sekolah rendah, Ustaz minta dan Ustaz harap koma semua dapat menjaga solat, dapat menjaga adab dan sentiasa membaca Al-Quran, kerana Al-Quran itu akan menyuluh ataupun memberi panduan kepada hidup kita. Cikgu juga berharap agar kamu semua nanti akan menjadi anak yang baik dan cerdik, dan yang paling penting sekali, jagalah, bawalah nama sekolah kita ini. Okay? Nama sekolah kita ini sebagai murid-murid, sebagai anak-anak yang lahir di SK Dalarama, anak yang baik, anak yang cerdik. Dan jangan lupa juga cikgu harapkan kepada kamu semua agar sentiasa patuh pada ajaran agama, terutamanya sekali di zaman-zaman ini yang penuh dengan cabaran. Jadi jangan lupa bila dah masuk ke sekolah menengah, jangan lupa beberapa perkara tersebut: solat, adab, Al-Quran dan juga sentiasa menghormati ibu bapa. Itu saja, Allahuakbar. Kenangan paling manis mestilah menang bola jaring. Kami lagi hebat dari perempuan lah. Kami Johan bola sepak nombor 2. Kenangan paling manis ialah Johan tarian solo daerah etnik. Ya, tarian Sarawak. Kan? Betul. Ustaz Saiful garang, tapi sebenarnya Ustaz Saiful baik hati. Ustaz Saiful, maafkan kami ya. Terima kasih kepada semua guru yang mengajar kami. I love you. Ustazah Fahanis, kami minta maaf kalau kami dibuat salah. Doakan kami untuk kejayaan masa depan kami, Ustazah. Saya Ustazah. Ustazah Anis, nanti saya dah kahwin, jangan lupa datang tau. Gurau je. Maafkan kami, Ustazah Anis. Dan halalkan ilmu dan makan minum kami. Best hari tu main dewan. Best hari tu main gitar kat Dewan Pak Man.
Kenangan manis hari tu saya dapat jumpa Abby Perak. Pernah berlakon. Kenangan manis? Cikgu Zaidi pernah bawa kita orang pergi Shah Alam tau. Menang kebahasaan tau. Cikgu Zaidi. Pertandingan dan dengan video kreatif anti rasuah. Anti rasuah. Kita orang mau pergi tau. Apalah. Lepas dia mesti saya rindu Ustaz Reza. Okey, bye. Selamat semua.